tak kira muda ke tua ke, semua datang sini. Betul. Dan Pasir Gudang ni lah satu-satunya Betul. tempat healing-healing. Tempat berhibur. Satu je. Tak ada lain. Jadi sebab itu lah, jadi tahu benar lah orang muda ni. Dia memang suka berkumpul. Dan berkumpul mesti ada tempat. Dan kalau tak ada tempat, mana nak pergi? Takkan kedai mamak je tengok bola. Betul. Dia nak ada tempat-tempat lain. Dan sebab itulah saya sangat berterima kasih lah. Kalau kita lihat di kawasan ni. Dan dia juga bukan nama TMRYC saja. Dia kena, kalau kat sini, dia orang akan cakap dataran. Dataran Mahkota. Dataran Mahkota. Pergi dataran. Dataran tu satu je, dataran Mahkota. Inilah antara tempat yang orang muda selalu berkumpul di sini, Mat. Jadi terima kasih banyaklah kepada kerajaan negeri dan juga Manja Bandaraya Pasir Gudang yang telah membina kawasan dataran Mahkota dengan baik, TMRYC. Ini pun hadiah daripada Pemangku Sultan Johor. Betul. Itu kita pun bertuah sangatlah dapat seorang raja yang sangat berjiwa rakyat. Dan ini satu tempat yang memang selalu orang muda, tak kira muda ke tua ke, semua datang sini. Betul. Dan Pasir Gudang ni lah satu-satunya Betul. tempat healing-healing. Tempat berhibur. Satu je. Tak ada lain. Jadi sebab itulah, saya rasa benda ni tak cukup. Jadi takkan semua nak berkumpul kat sini. Takkan kat sini je dia jemu juga. Betul. Jadi sebab itulah saya telah mencadangkan untuk orang muda ni satu tempat di Shah Alam tu, tempat pusat sukan komuniti. Ini perancangan baru sedang dibina. Sedang dibina. Bukan perancangan baru, Mat. Okey. Sedang dibina. Sedang dibina.